Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni dekat tengah saya ada sebuah phone yang dia punya performance tu mengingatkan saya dengan telefon X Flagship tahun 2021. Dan yang bestnya telefon ni akan dapat software update sampai 2032 iaitu Samsung Galaxy A56. Untuk Samsung Galaxy A56 kali ni, Samsung dah upgrade dia punya chipset. Saya boleh kata dia punya performance tu jauh lagi laju banding model yang sebelum ni. RAM pun dah start dari 12GB RAM. Dan phone ni memang direka untuk pakai lama. Kalau kira-kira tu, boleh dapat sampai Android 21. Jadi dengan adanya specs yang dah di-upgrade, update pun dapat lama, mungkin ada yang berminat dapatkan phone ni. Jadi ini dia review saya untuk Samsung Galaxy A56. Kita mulakan terus ke bahagian performance phone ni, yang mana selain dapat 12GB RAM, chipset Exynos 1580 ni sebenarnya ada improvement yang besar. Baik dari segi prestasi dan suhu dia. Orang kata chipset ni laju macam Snapdragon 888, tapi itu memang betul kalau tengok dari segi CPU performance. Tapi dari segi grafik, GPU dekat chipset 888 tu still laju lagi kalau nak kalahkan. Tapi benda yang impresif pasal Exynos 1580 kali ni ialah pengeluaran suhu dia. To be honest, inilah chipset Exynos yang paling sejuk yang saya pernah guna setakat ni. Kalau tengok AnTuTu benchmark tu, suhu dia naik sikit je. Chipset lain mesti dah cecah lebih 40 darjah Celsius. Tapi itulah, bila chipset dah laju, dah tak panas, jarang pula orang sebut-sebut. Tapi bila benda buruk je, mesti jadi highlights. Dari segi UI, phone ni dah guna YUI 7 out of the box, dapat 6 tahun software updates, dan sekarang dah siap dengan Galaxy AI. Cuma dia punya fungsi Galaxy AI tu tak sebanyak dekat phone flagship Samsung. Tapi still ada fungsi-fungsi penting. Contohnya Object Eraser, yang sangat bagus untuk fill bahagian yang kita padam. Dan dia ada juga fungsi Best Face. Cuma fungsi ni kena enablekan dulu feature live photo dan baru boleh guna. Untuk bahagian kamera, specs kamera dia hampir sama macam model last year. Dia ada kamera wide, ultra wide, makro. Cuma kamera depan dia je ada upgrade dari segi sensor. Phone ni tak ada kamera telefoto, tapi dekat app kamera dia ada option 2 kali hybrid zoom. Dan sekarang dia ada feature custom filter macam Galaxy S25 series yang korang boleh tweak dia punya filter, color mengikut cita rasa korang. Cakap pasal kualiti gambar, kamera wide dia boleh bagi gambar yang bagus untuk harian. Dia ada warna yang menarik, kontras warna yang vibrant, dan kalau ambil gambar waktu malam, boleh dapat hasil yang terang. Cuma kadang-kadang tu exposure dia tak berapa konsisten. Kalau gambar tu ada cahaya yang terang, dia jadi overexpose. So inilah bahagian yang kena improve lagi. Begitu juga dengan kamera ultra wide dia. Gambar waktu siang dia mostly tak ada masalah. Cuma time low light, boleh nampak gambar ultra wide ni jadi lebih soft dan noisy. Dan ini pula gambar selfie. Boleh nampaklah muka kita dah makin sharp, warna kulit pun dah jadi lebih neutral. So upgrade dari segi sensor tu betul-betul ada improvement untuk kamera depan dia kali ni. Tapi apa yang saya suka, dia punya video recording. Saya boleh kata lawa untuk sebuah phone mid-range. Kamera wide dan ultra wide dia boleh shoot 4K dan hasil dia memang stabil. So nak record video time berjalan, tak jadi masalah. Okey, ni muka percubaan pada kamera hadapan Galaxy A56. Apa yang saya boleh kata, dia punya rakaman sangat bagus, stabil. Dan muka kita nampak tak diputihkan sangat. Untuk bateri, walaupun dia punya kapasiti bateri still sama 5000 mAh, phone ni still senang nak tahan sepanjang hari. Cuma itulah, phone-phone mid-range yang lain dah start pakai bateri silicon carbon. So harapnya next model adalah upgrade dari segi kapasiti bateri. Dan untuk charging dia ada upgrade. Sekarang dah pakai 45W. Dah tak ada lagi dah 25W macam phone sebelum ni. So masa charging dia dah jadi lagi singkat, iaitu 1 jam 15 minit sahaja. Untuk feature-feature lain, design phone ni dah nampak lagi premium. Boleh tengok sekali imbas ada vibe-vibe macam phone Xperia. Dia punya screen pun cantik, guna Super AMOLED. Kalau bab ketahanan tu jaranglah Galaxy A series ni terkena isu green line. Cuma satu je lah, bezel dia masih tebal. Speaker pun bagus, siap ada Dolby Atmos. Dan sekarang dah tak support lagi card microSD. Tapi nasib baik base model dia dah start dari 256GB. Jadi itu dia Samsung Galaxy A56. Secara keseluruhannya ini phone mid-range yang sangat baik. Dia ada chipset yang laju dan sekarang dah tak panas. Ada kamera utama yang bagus, skrin cantik, bateri tahan. Dan yang bagusnya dapat software update selama 6 tahun. So kalau korang nak phone yang ada user experience yang sedap dan memang nak pakai phone bertahun-tahun, inilah phone yang saya recommend untuk korang beli. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review Samsung Galaxy A56 pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, terutama mengenai Samsung Galaxy A56 ni, korang boleh kongkakan kepada saya dalam komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.